Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sakit. Okey je, Ma. Terpelesut sikit je. Duduk. Itulah. Nyasar pula, Ma. Suruh Jana hantar hadiah-hadiah tu. Ma, jangan lasak tau. Setakat terpelesut sikit macam ni, tak ada hal lah, Ma. Nanti dekat-dekat nak jelis tu, jangan naik sikal lagi. Nanti naik pelamin, luka sana, luka sini. Malang tak berbau, Ma. Tapi tak apa, Joanne janji lepas ni Joanne hati-hati. Okey, Ma? Ma ingatkan, nanti kenduri tu kita nak buat di rumah ni. Lepas tu kita buat di halaman rumah kita. Jana okey tak? Okey je, Ma. Okey. Joanne ikut je apa-apa plan, Ma. Tapi yang penting Joanne nak buat wedding yang style Terengganu lah. Memang tu pun rancangan, Ma. Jana boleh tengok macam mana adat orang Ganu buat majlis kahwinan. Kan? Bestnya. Tak sabar. Tak sabar. Apa tak sabar? Tak sabar. Tak sama. Memang tak sama lah, Bang. Kau ingat takkanlah seorang ni je pakar slipper yang mengendak Johanna tu. Mesti orang lain ada pakar juga slipper ni. Betul. Roger juga apa kat kampung tu. Gini. Kita pakai konsep hok kita belajar algebra masa sekolah dulu. Algebra bukan matematik ke? Iyalah. X kuasa 2 tolak X tolak 1 sama dengan 3. Gitu. Allah. Mana Hamdin pula kena kita menyekeh ni dengan matematik. Sama lah dengan selipar, Kakak. Kalau selipar ni, dia kena ada berpasang-pasangan. Baru jadi selipar namanya. Macam jual kat kedai, bukan jual sebelah selipar aja. Mesti sepasang. Betul? Dah tu. Berapa tu? 1, 2, 3, 4. Nanti pagi. 1, 2. 2 ya. Nah. Terima kasih, Daddy. Sama-sama. Terima kasih dah. Lega kepala. Ayang! Anja. Banyak betul Puan Ayang sekarang ni. Ayang, macam mana hasil siasatan detektif Conan Ayang tu? Sampai ke malam siasat-siasat ni Macam mana? Dapat ke siapa-siapa yang intai skodeng Johanna tu? Dapat ke? Tak dapat lagi, Anja. Tengoklah. 2-3 hari lagi. Kita dapatlah. Orang tu siapa? Dia mesti kena tangkap sebab dialah sebabkan dia skodeng Joanna. Wow, terpaling detektif Conan lah Ayang ni. Itulah siapa berani buat onar-onar macam tu Ayang? Itulah tak tahu siapa dia ni. Payah nak jumpa dia. Tapi Ayah yakin mesti dapat orang tangkap tu. Tapi kan bukan ke Anja dengan Milah tahu siapa orang skodeng Joanna tu? Ya ke? Tahu. Siapa dia? Siapa dia tu tak tahulah. Tapi Anja nampak orang tu dari jauh. Dia skodeng. Yang pasti dia 2 orang. 2 orang. 4, 5, 6, 7. Sayang, boleh tak you jangan stres sama macam ni? Ada pula macam tu. Mestilah I stres. Sayang, selagi I tak jumpa siapa yang mengedap you, saya gitulah I akan stres. Okey? Okey, jangan ambil serius sangat benda ni boleh tak? Ni kerja budak nakal je. Ada
Ada pula cakap macam tu. Sayang, ini melibatkan maruah. Maruah you. Maruah isteri I. Okey? Okey? Cuba bayangkan kalau waktu tu saya tak tutup aurat. Ha? Macam mana? Okey, tapi boleh tak jangan sampai benda ni buat you tertekan macam ni? Tak apa. Sayang jangan risau. Okey? Macam mana sekalipun, I akan cari juga siapa dalam benda ni. Okey? Abang Kakak? Serabutlah aku Muning. Gitulah. Jom pergi makan. Tak ambuh, aku dah lapar. Mu ajak makan tak ambuh. Bila aku duduk rehat rumah, pang telefon pula aku ajak makan. Ni, aku tanya mu ni, apa yang macam main lok tengok hari ni? Mbak tahu ke? Abang Kakak. Abang Kakak mari nak ambil baju Mak Long ke? Sekejap Abang datang nak tepah lagi satu baju. Dah tak? Dan je kalau untuk Abang Kakak semua boleh. Ada 3 set kat sini. Sempat ke siap sebelum raya? Sempat-sempat insya-Allah. Ani cuba Okey. Jom masuk dalam. Kita ukur dulu. Okey. Binimu, Cik Joanna ni, aku dengar ada skoden dia, betul tak? Kau tahu mana ni? Dan ni zaman baru. Semua orang cepat dapat buat rumah. Tak, mungkin kakak dia masuk skoden dia. Tak lagi. Tapi kalau aku tahu siapa skoden bini aku, memang aku katok cukup-cukup lah. Tahu tak? Dulu kampung kita duk begini tau. Dulu zaman Mak Terak punya kes. Zaman Mak Skoden je punya kes. Bahaya. Kamu skoden bini aku ni? Dok. Kalau aku skoden tu hanya mu. Ya. Aku nak jadi pejuang kampung kita ni, nak cari orang skoden tau. Ya dok mu ni. Lupa. Bye Abang Askar. Bye. Untuk Abang Askar, apa berbalik? Saya cakap saya tak nak cemburu dengan Anis.
Merajulah diri, merajuk ke hutan belukar. Hai, Cak Pong! Wahai cik adik Anisku yang comel lote ni, mu terimalah hati berbentuk hati ayang ni sebagai ganti diri kakak. Serabutlah aku, Mutubik. Berapa? Mutubik. Serabutlah aku mu ni. Abang kakak. Sudah. Ada kunci semua tingkap tu. Dia pakai cek dah. Kena lah cek. Apa-apa jadi susah. Ni keselamatan sayang ni. You ada OCD Tak ada. Ini bukan soal OCD. Ini soalnya keselamatan. Okey? Kalau apa-apa jadi kat sayang lagi macam mana? I rasa orang yang mengendap sayang tu mesti dia dah lama perhatikan sayang. Tata dia peminat misteri. Siapa pula nak minat dekat I? Orang cantik macam sayang ni mestilah ramai orang minat. Nasib baiklah kahwin ni cepat-cepat. Yelah tu. Siapa pula yang akan berani nak datang sini lepas tu kena sergah dengan you? Punyalah takut tinggal selipar je. Anis, tak tidur lagi? Ya, Mak. Ani dok ngatuk lagi ni, Mak. Petang tadi, ada orang main atas baju. Ni nak ambil esok. Oh. Mak. Petang tadi, abang kakak ada main kedah dengan Joanna. Nak tempah baju. Habis tu Anis ambil ke tempahan dia? Anis ni. Kata tempahan banyak. Tak menang tangan. Yang ambil tempahan dia tu kenapa? Ani dok sampai hati ya, Mak. Boleh tengok muka abang kakak tu. Tak sampai hati. Itulah kau mudah sangat kesian. Sebab itulah keluarga Hajah Zainab tu ambil kesempatan dekat Anis. Mak, ni bukan masalah siang. Ni masalah sayang. Sayang. Cuba keraskan sikit hati tu. Ini boleh tengok muka Askar, cair. Boleh tengok aja, cair. Mak, perasaan sayang ni susah nak buang. Biarlah Hani dok boleh miliki abang kakak dalam realiti pun. Asalkan dalam mimpi jadi. Geli betul mak dengarlah. Sekatilah. Dah, masuk tidur. Kau dah siap tu tidur? Baik, Mak. You rasa Hanis masih ada perasaan kat you tak? Apa tiba-tiba saya tanya soalan macam ni? Tak adalah, I nak tanya je. Sebab tengok dia macam baik sangat dengan you, baik sangat dengan family you. Entah-entah dia masih sayangkan you. Kan? Apa yang dia rasa, apa yang perasaan dia, itu semua tak penting. Yang penting perasaan I setia dengan saya. Okay. Tapi betul ke you tak pernah bagi harapan kat dia? Macam, you pernah cakap tak you sayang dia? Like, you pernah lafazkan tak benda tu? Tak pernah. Mungkin. What? Mungkin tapi mungkin tu I cakap I sayang dia sebagai seorang abang dengan adik. Itu je. Tapi maybe dia dah salah tafsir maksud you. And sekarang dia rasa you bagi dia harapan. Faham tak? Sayang, tak kisahlah apa yang dia rasa ke, apa-apa ke. Tak kisahlah. Sekarang ni, kita tidur. Okey? Dah lambat. Good night. I love you. Jom.
Panah ni. Hai! Allah lalu je. Wisalang dok, benda dok. Relax. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana? Nak pergi cari mata kain. Nak puasa dekat dah Nak mancing. Apa? Kasut baru, bau. Mak, bau. Selipar hilang. Selipar hilang? Apa pula hilang? Panjang cerita dia. Muak kerja mulu. Mana pula? Kita tanya pasal kasut je. Salah abah kali mana? Oh, Mama Ibu. Kak. Kak. Anggo rasa, Kak. Anggo tahu dah siapa dia Skodeng Joanna tu. Hah? Siapa? Tak boleh kabur sini. Tak boleh cakap dalam telefon. Segala rahsia dan maklumat, kita kena jumpa depan-depan. Baru Anggo kabur. Ini undang-undang detektif Conan. Ulak dah. Dah nak apa? Kita jumpa lah. Dah takak, lepas tu kita bawa bala tu. Ke mana? Sabar, Kak. Jangan terburu-buru. Biar Angah ikut dia dulu. Kek kita jumpa kat Mekik. Okey. Kakak mari sekarang. Assalamualaikum. Kenapa sayang? Abang ada jumpa orang yang suka dengan saya tu. Siapa? Nak pergi cari ni. Okey. Okey, saya pergi dulu Ya. Angah jumpa dah kepastian. Telah terbukti bahawa Kak dialah Jalang. Dalang. Dalang. Hot Skodeng Joanna tu. Jadi kita tunggu benda ni, Kak. Mari kita pergi takak dia. Kita pergi katok dia. Ini merupakan kes pertama Angah ni. Angah, mari. Jangan. Tak boleh gitu. Apa? Tak boleh, masalahnya kita kena cari bukti yang kukuh dulu. Baru boleh nak katok dia. Bukan boleh katok-katok gitu je. Bukti benda lagi. Bukti ada dah, Kakak. Dekat rumah kita tu, selipar siapa dia? Selipar mu, bukan selipar dia. Tapak kaki siapa orang nampak tu? Bukan tapak kakimu, bukan tapak kaki aku. Tapak kaki dia, Kak. Besar kecek dia, Kak. Mari, Kak. Dok, sekarang ni kita kena cari juga sebelah lagi selipar Jong tu. Baru betul-betul kukuh. Alhamdulillah. Kak. Tu dia. Tu. Sama tak? Macam mu tengok semalam tu. Rasa macam ya dah. Maknanya poin kedua hamba betul. Syuk.
Oh. Dia punya. Woi! Buat benda kau? Nak curi ke? Hei! Amboi! Kita pula tuduh curi. Tubik sini jap. Nak jumpa mu. Jom tubik tu. Sekejap. Ni lipat bia. Aku? Ni lipat apa? Lipat muak. Maksudnya, muak sekodeng bini aku. Oh. Dok, bukan aku. Hei! Kak, jangan gitu, Kak. Kita kena ikut peraturan undang-undang juga, Kak. Biar benda ni kita atur ke polis. Senang. Kalau kita balau lagi, jadi benda lain. Kak. Tolonglah lepas lu. Kita besar boh, tolonglah. Kita bukan benda, kita nak gurau je, tak nak benda pun. Lepas boh. Gurau kepala otak tu! Jangan. Kodang lah benda lain. Mata tu lah lebang sebelah tu. Nak sebelah lagi ke? Tak boleh. Jangan. Besar kecek je kita tengok je. Rana? Ma? Mana apa? Kakak mana? Kakak pergi keluar kejap tadi. Keluar? Pergi mana? Buat benda? Dia jumpa abang aku. Pergi pekan agaknya. Hello? Now? Okey. I datang sekarang. Okey. Bye. Mak, Joanne nak keluar sekejap. Nak pergi ambil barang. Okey, Mak? Yana! Benda budak-budak ni. Ni budak. Sawang. Dok. Dah? Lelah. Apa ni? Lelah. Beri aku. Allah. Dah tu sikit dah. Tolong abah. Ni tu abah. Buat lagi. Jom dah, tak boleh buat serik abah. Tolong kita abah. Tolong lepas abah. Tak buat serik. Mu tahu tak tu marah bini aku? Oh, sedap-sedapmu je. Aku memang dok link orang ni. Azkar! Stop it! Apa ni? Cik Joanne, tolong sabar saya, Cik Joanne. Saya nyesal dah, serik dah nak buat dah gini. Kenapa sampai ikat tangan orang ni semua ni? Lepaskanlah dia. Tolong saya. You nak lepaskan dia? Tahu tak, I susah tangkap dia dengan Abang Ngah. Dengan perangai macam ni. Ya, tapi yang masuk jail nanti you. Kak. Kak bodoh, Kak. Apa-apa saja pun kita ikut undang-undang peraturan kita. Lah, sana you yang masuk lokap tau. Jawab maru gitu, Kak. Saya hantar him. Tolong saya, Cik Joanne. Tolong saya. Kau janji tak buat lagi lepas ni? Saya janji, Cik Joanne. Aku ada bukti semua tau. Kalau buat sekali lagi, aku yang akan report polis sendiri. Tolong, Cik Joanne. Saya janji, Cik Joanne. Tak buat dah. Serik dah. Saya sumpah ni. Tak buat dah. Tobat. Sungguh pun. Tak buat dah. Best lah, Mak. Seronok tengok buah-buah banyak macam ni. Itu yang seronok duduk kampung je dah. Macam-macam buah ada. Kalau sampai musim, lagi seronok kita kait sendiri dekat pokok. Ya ke? Pasal. Try. Tunggu musim. Banyak kita dapat ni. Cuci dulu, Mak? Cukuplah. Okey.
Tengok bociku tu. Besar tu. Besar kan? Ni besar. Memang selalu macam ni ke? Ya. Dah aku cakap. Mai. Siap dah. Wow. Alah kena try ni makan. Tahu ke dok makan? Tak. Saya nak makan ni, Mak. Cicah sini. Susah? Okey. Terima kasih. Takutlah. Masam! Tapi sedap! Sedap kan? Alhamdulillah. Dapat juga rasa kan. Esok lusa puasa dah. Tak boleh dah makan siap. Sebab dah masak, Mak. Sebelum puasa. Tak, time puasa kita macam nak makan buah. Kan? Bila sampai bulan puasa ni mesti makin ingat kakak. Masa kecil dulu dia dengan abang-abang dia. Satu hari tu satu rumah mau cari dia 3. Tak jumpa. Rupa-rupanya kat pokok. Curi-curi makan buah hutang. Dia sekarang paling nakal kan dalam 3-3 tu? Dia paling nakal. Dialah yang paling baik. Mama. Mami dah, Mas? Alhamdulillah. Syukur hubungan Mama dengan Joanna dah makin rapat. Hai, Ma. Siapa yang kait bawah ni? Siapa lagi binimu lah? Joanna? Apa yang I tak tahu kait buah ke? Lepas ni pokok kelapa pun boleh panjat lah. Kak, apa cerita Jom? Dah buat report boleh? Tak pun. Lepas je dia tapi bagi dah marah kat dia. Tapi kalau ikutkan kau memang nak buat game bala pun. Tapi Joanna ni, dia kata setiap orang berhak peluang kedua. Betul lah. Ya ke? Baiknya hati. Tak adalah, Ma. Jom tu dia macam nampak rasa salah sangat. Dia minta maaf macam bersungguh-sungguh. Saya tak rasa dia orang yang jahat. Dia dah minta maaf, dia cakap dia takkan ulang lagi. Dia percaya je lah dia takkan buat lagi. Yalah. Mak pun tak sangka Jom boleh buat gitu. Memanglah dia tu nakal tapi taklah sampai mengendak rumah orang. Ma, jangan sangka ayam tenang tu tak ada buaya. Mak rasa Jom tu memang suka tengok Johanna. Biasalah orang lelaki-lelaki kan. Pantang tengok perempuan dari licin. Tapi kenapa Mudua tak bagi tahu Mak masa kejadian malam tu? Tak maulah. Tak mau Mama risau. Itulah Mama dah ingatkan, Mama dah pesan daripada natu-natu Mak ni. Berpakaian tu biar sopan. Nak ramah-ramah dengan orang tu, biar ada batas. Supaya duk jadi petena. Mak nak solat duha jap. Lepas tu Mak nak keluar dengan Johanna teman Mama ni. Kata tak apa? Tak payahlah. Kau akan cuti 2 hari. Kau duduk rumah rehat. Dahlah susah nak dapat cuti. Mak nak keluar dengan menantu Mak je. Okey, Mak. Amboi, what do you do to Mama? You dah tak diperlukan. Wah, dia jadi menantu kesayangan lah. Number 1. Wah. You buat apa kat Mama ni? I ambil hati lah. I kan pandai ambil hati. Betul. Oh bodoh. Aku tak buat dah. Tobat dah. Aku tobat dah. Mu tahu tak? Nasib baik Joanna tu lepas aku semalam. Kalau tak aku kepala lokak. Mu tu dah anda buat kerja. Kan dah boleh kantoi. Bukan kalau anda buat kerja dah. Dan ni kemarin nak upah aku, mana upah aku?
Kerja dok siap nak minta upah. Bukan nak siap ni, weh. Aku pelbagai plan lah awak suruh aku buat belaka tu. Cuma tak percaya je. Asal aku. Satu ya je. Mun janji 300 ya, 200 ya gimana? Tak ada gambar Joanne, Kang. Mu nak dok? Tak apa aku ambil mula. Mesti aku nak. Tapi yo, aku tak buat dah kerja gini ni. Tambah dah. Selagi aku nak kamu, janganlah ni tipa perasaan ke dia. Dia tu lelaki orang dah ada bini dah. Faham dah? Kau suka hati aku lah. Menyibuk apa? Aduh, ya Allah. Mana entah. Aduh, ya Allah. Tak ada pun. Mana Mama? Kak. Mama mana? Mama keluar dengan Joanna. Keluar? Mana? Kau tak tahu. Tapi dia tadi kabur dia nak keluar dengan Joanna je. Nak akta pun tak mahu. Sekarang ni Mama keluar manalah nak ajak kita kan. Dia kan dah ada Joanna. Kan? Kuang. Tak apalah. Kita tunggu dulu ya. Mu ingat biar pecah perut jangan pecah mulut. Ni rahsia kita. Yelah, aku tak buat dah kerja ni. Padamu lah. Jom buat apa kat sini? Mak macam tak tahu. Yang orang Ani lah, Mak. Jom tu, Kang. Jangan nak menipu. Mak dah dengar dah tadi. Dah kalau Mak dengar, apa Mak tanya lagi? Jadi maknanya Hanis berkomplot dah dengan Jong. Pasal kes kodeng Johanna tu. Maknanya nak sebarkan gambar Johanna, nak malukan dia. Lepas tu biar Hajah Zainab tu marah. Macam tu? Kalau selama ni Mak marahkan Hajah Zainab tu, bukan main lagi Hanis sebelahkan dia kan? Rupanya ada rancangan nak huru-harakan keluarga tu. Ya. Okey, Mak. Ani nak keluar je. Nak pergi atas baju ke pelanggang. Mak nak tunggu sini ke? Mak ikut sekali lah. Dah jom, Mak. Mak saja je. Awak jangan nak ikut Mak. Boleh kenal-kenal dengan orang kampung. Belajar selok balik kampung ni kan. Joanne suka Mak duduk kampung? Yalah. Sekurang-kurangnya Joanna duduk bosan duduk di rumah. Di kampung ni kita kena hidup bermasyarakat. Tak boleh duduk seorang. Itulah. Gitulah ceritanya Mak kita. Oh, ya ke? Ingatkan dengar macam lain aja selalu ni. Rupanya macam tu. Maklum. Tak. Tak. Ya. Bila sampai dari Kuala Lumpur? Dah 2 hari. Kintang dengan Hanis pun ada sini. Ni ke menantu Mak Long dari Amsterdam? Ya, kenalkan. Inilah menantu Mak Long. Johanna. Ni Ita. Dia mak saudara Ruby. Oh, ya ke? Tinggal di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, baik. Untung Mak Long. Macam Mak baru disepuh. Lawanya Natu Mak Long. Alhamdulillah. Pandai cakap bahasa Melayu pula. Kalau ada cucu, mesti lawa. Darah pacukang. Aduh, pening pula kepala ni. Hanis, jom balik. Mak, emas sepuh. Itu apa, Mak? Tak dengar lah, Mak. Tak tahu. Sepuh. Macam emas disepuh tu
perempuan yang cantik, yang rupawan. Untunglah orang cantik ni memang selalu kena puji. Alamak, bukan saya cakap cantik aku ni sementara je, tak kekal pun. Anda nampak tak? Betapa bangganya Hajar Zainab tu bila orang kampung puji menantu putih dia tu. Mak apa dok nampaknya, Mak? Mak long tu ke hulu ke hiling dengan si Johanna tu. Jarang dok ni nampak ia dengan Kak Mila dengan Cik Biah. Iyalah, bila dapat gading yang bertuah tanduk dia lupakan. Dah dapat menantu daripada luar negara, menantu kampung ni mana nak bawa lagi? Betul. Tapi tak apa. Mak nak tengok sejauh mana dia boleh berbangga dengan menantu luar negara tu. Kan? Betul, Mak. Dah, jom tu bang. Jom. Sedapnya bau. Ini belum makan lagi ni. Terima kasih. Okey. Nervous lah. Sedapnya sayang. Really? Ni dah okey dah ni, tapi tambah sikit je lagi garam. Tak boleh makan garam banyak-banyak. Bayang. Wow, orang Amsterdam dah pandai cakap Terengganu. Wah, okey. You dah boleh jadi orang Terengganu dah. That's it. Betul tak? Betul cakap. Sikit lagi okey. Bayang. Johanna, masuk bilik Mama jap. Nah, hadiah dari Mama sempena bulan puasa. Mak. Mak cantiknya, Mak. Nanti Johanna boleh pakai kita hari. Mak, hari tu Mak dah belanja baju. Pergi Telekom pula. Thank you, Mak. Apa, sama-sama. Ma, takkan menantu Mama je dapat anak bongsu Mama ni? Takkan Mama nak memanjakan nasi Mama tak boleh nak. Pula. Boleh je, gurau je.